satu situasi, okay? Lepas tu awak kena selesaikan mengikut apa yang soalan nak. Itu yang kita nak belajar hari ini. Jadi saya ambil satu contoh. Ini dalam kutan, okay? Dalam kutan, tapi ini yang bahagian latihan punya, okay? So saya bagi contoh satu soalan ni. Sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat perlu dipagar dengan dawai pagar. Kita ada satu padang, kita nak pagarkan padang ni dengan dawai pagar. So dia bagi panjang padang ini ialah 5x campur 20 meter. So panjang dia 5x campur 20 meter. Dan lebarnya ialah x. Ini lebar X. So dibagi dua soalan. Satu yang A, ungkapkan luas padang ini L meter square dalam sebutan X. Okay. So untuk soalan A, saya nak seorang wakil. Siapa boleh jawab untuk soalan A? Ungkapkan luas padang. Ataupun saya nak seorang tolong highlightkan je apa yang soalan ni nak. Isman? Highlightkan je apa yang soalan nak. Soalan ni. So awak highlight, awak gariskan je apa yang soalan ni nak. Okay, kalau dapat soalan macam ni, awak find the keyword. Awak cari keyword je. Apa yang soalan nak. Gariskan je apa yang soalan nak. Okay. Okay, so sekarang Iman garis luas padang. So inilah yang soalan nak. Luas padang dalam sebutan X. Okay. So terima kasih. Okay, so siapa boleh bagi tahu saya apa formula luas untuk segi empat tepat ni? Ya? Apa? Okey, panjang darab lebar. Betul? So, luas diletak panjang darab lebar. Okey, so apa kita nak buat seterusnya? Seorang wakil. Kita dah ada dah formula panjang darab lebar. Sekarang kita dah ada panjang dia 5x campur 20, lebar dia x. So saya nak seorang wakil. Jangan keping. Tak pasti ni. Awak buat je. Baik. Buat je tak. Dia dah bagi panjang dengan lebar.
siapa boleh jawab soalan ni? Siapa boleh jawab soalan ni? Okey, dia nak apa? Ya? Luas padang. Dia nak kos memagar padang. So, sebelum kita kira kos memagar padang ni, okey, dia bagi informasi apa sebelum tu? Luas padang kan? Luas padang ni 5,100. Okey, so sekarang tadi dekat soalan pertama dia dah cakap luas padang kita dapat 5x2 campur 20x kan? So luas dia kita tulis sini 5x kuasa 2 campur 20x. Okey. So sekarang boleh tak samakan dengan 5,100 tu? Boleh ke tak? Boleh lah sebab nama dia ini luas padang dia dah bagi 5,100. So luas dia awak samakan 5x kuasa 2 campur 20x samakan dengan 5,100. Nampak? Nampak tak? Okey. So sekarang okey, dia dah bagi macam ni. Awak perlu cari nilai tak sebelum tu dia dah dapat macam ni. So awak perlu cari nilai apa? Nampak tak apa yang tak ada nilai sekarang ni? X lah. Awak kena cari X. Macam mana nak cari X? Macam mana nak cari X? Mana? Tukar apa? Ni 5,100 ni pindah belah sini. Kan? 5x kuasa 2 campur 20x dipindahkan jadi tolak. Okey. So siapa boleh buat? Ini dah senang ni. Siapa boleh buat? Seorang. Kita nak cari nilai X. Sekarang yang ini kita dah buatkan di dalam bentuk persamaan kuadratik. Kita nak cari nilai X guna kaedah. Sebenarnya kita dah ada kaedah pemfaktoran. So nak guna kaedah pemfaktoran macam mana? ABC. Itu pun boleh juga. Guna kalkulator. Awak masukkan dalam kalkulator. 5 ni huruf A. B 20. C negatif 5,100. Awak dapat berapa? Awak dapat berapa? 30 Ya? 30 dengan negatif 34. Okey, dapat tak yang lain? So, kaedah pemfaktoran awak kena buat dua kurungan. Bukan dua kurungan kan? Okey, sekarang kalau kita masukkan dalam kalkulator, kita dapat X sama dengan 30 dengan satu lagi X sama dengan negatif 34. So dekat sini terus kita boleh masukkan dia X. Okey, ni kita reverse dia balik. 30 ni pindah sini jadi 30 pindah belah kiri jadi apa? Belah 30 kan. So ini jadi kosong. Yang ini pindah sini jadi tambah 34. So nampak ni awak masukkan je ni X tolak 30 dengan X tambah 34. X tolak 30 dengan X tambah 34. Okay. Kalau awak guna kaedah pemfaktoran yang betul, awak terus akan dapat ni X tolak 30 dengan darab dengan X tambah 34. So tapi kalau guna kalkulator akan terus dapat nilai apa? X. Okey. So sekarang kita dah dapat nilai X 30 dengan 34. Kita nak guna yang mana? Untuk masukkan dalam ni. Untuk masukkan dalam
rumuskan X sama dengan 30. Okey. Sekarang kita dapat X 30. So, kita nak hitung kos memagar. Okey. Sebelum kita nak kira kos memagar, apa perlu kita buat? Kita kena kira dia punya ni perimeter. Perimeter ingat macam mana? Perimeter ingat tak? Panjang lebar. Perimeter macam mana? Perimeter. Perimeter yang ni panjang tambah lebar tambah panjang ni tambah lebar. So awak kena kira ukuran empat ni. Empat ni awak kena tambah semua. Panjang tambah panjang, panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar. Okey. So jadi apa? Awak dapat jawapan berapa? Okey. Ini X. Okey. Kita punya panjang X kan? Betul tak? Panjang kita X kan? X. So panjang kita ada dua. X belah kiri dengan X belah kanan. So X tambah X. Lepas tu lebar dia
Tarsia puzzle. Macam sebelum ni kita dah buat kan, aktiviti Tarsia puzzle. Right. So sekarang macam biasa, saya nak awak buat 4 kumpulan. 1 kumpulan 5 ke 6 orang. 5 ke 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, laki dah boleh 6 orang. Okey, baik-baik. 5 ke 6 orang. 4 kumpulan. 1 kumpulan 5 ke 6 orang. Okey, saya tak nampak kumpulan 2, 3, 4. Bukan satu. Kumpulan 1 dah ada 1 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini tuan, sekali. 1, 2, 3, 4, 5 orang. So, 1, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bahagi 3. Berapa? 4 orang boleh. 4 orang. 1, 2, 3, 4. Boleh awak ada saran dia. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, boleh? Okey, so sekarang dah ada 4 kumpulan. Okey, saya nak seorang wakil kumpulan. Datang depan, ambil soalan dengan Tarsia puzzle. Wakil kumpulan. Okey, wakil kumpulan. Okey, tidak. Okey, pilih. Naik mana? Sama ke? Sama ke? Okey, awak tengok awak dapat apa? Awak akan dapat Tarsia puzzle 1 sampul. Lepas tu soalan dengan kad Manila 1. Nah. Alright. Nah. Okey. Okey, so saya nak awak jawab soalan. Okey. Jawab soalan dalam Tarsia puzzle tu ada soalan dengan jawapan. So awak padankan jawapan dengan soalan tu untuk membentuk satu bentuk. Okey, bentuk tu saya tak nak beritahu lagi. Awak kena padankan sendiri. Okey. So saya nak awak lekatkan Tarsia puzzle tu atas kad Manila. Saya bagi 1 kad Manila, awak lekatkan atas tu. Boleh? Okey. Saya bagi masa sampai pukul 1. 1 sahaja sampai pukul 1. Okey. So siapa yang dapat banyak betul, saya akan bagi ada ganjaran. Okey, boleh mula sekarang. Bincang dengan kawan-kawan ya. Bincang dengan kawan-kawan. Yang 3. Yang 3. Yang 3. Yang 3. Ya. So, yang 3 sini bang. Okey, kita soalan pertama, kedua, ketiga dulu soalan senang je.
Teruskan
Mungkin 5 tahun Bang dia mana Bang dia lah punya Kalau waktu makan,
Ha. Ni tak kena 32 tu. Soalan 7. Ha. Itu jawapan. Oh, itu jawapan nanti dia kena. Aku rasa bantuan dia bombat. Dia bombat. Okey, ni 5 minit. Oh, cantumkan je soalan mana yang awak boleh dapat. Oh, minum je. Bekerja. Gabung ke tak? Gabung ke? Soalan 6. Soalan 6 dia boleh gabung. Ha? Tadi saya. Cikgu. Just tanya. Saya tengok. Ya. Kira Dah jawapan siap. betul. Okey, tapi tak tahu betul tak ada benda. Ha. Jawapan betul dah. Macam mana? Soalan dah dapat. Soalan dah dapat. Real. Soalan dah dapat belum? Soalan dapat dah. Dah. Soalan tak dapat tak jawab ni. Jawapan apa? Tanya. Kamu. Ah, dia jawab betul. Saya bukan betul tiga.
Ya. Okey, lagi 2 minit. Apa. Ya. Beri salah satu. Kali dah betul lah. Okey. Dia tu dia cakap Yang atas ni, berapa? Back 2 dalam. Satu kali ini. Okey, nombor 1. Okey. Awak cantumkan je soalan mana pembentuk dia. Awak cantumkan. Apa yang kena benar? Yang pernah betul ya? Ya. Mana betul tu? Okey, dah siap. Okey, tak apa. Ha? Okey, tak apa. Awak cantumkan je mana yang awak boleh cantumkan sekarang. Okey. Tapi sekarang ni, okey. Sekarang pukul 1 dah. Kita nak bincang jawapan. Bincang jawapan dia. Okey, cikgu akan bagi jawapan. Okey, tak apa. Jangan kau lagi. Okey, semua orang. Okey. Biar di macam ni dulu. Okey. Okey, awak dah. Okey. Cantumkan dia. Kita nak bincang jawapan dia. Okey, macam-macam bentuk saya dapat tengok. Sedikit jom please.
Dah. Okay, cantumkan dia. Nah. Mana boleh punya jawapan? Kenapa awak ni?
Awak buat sekali. Baik, ya Allah. Okey, tak boleh kan? Okey, maksudnya awak dah buat satu kita lah. Okey, dah habis masa dah. Okey. Okey, thank you semua. Alright, kita dah dapat dah pemenang dia. Bulan paling cepat dan betul semua. Bulan Zahira. Okey. Dapat semua betul Okey, antara semua soalan, mana satu yang awak rasa susah? Syam. Ha? Ada Syam. Soalan Isyam lagi? Okey, apa yang saya nampak? Okey, apa yang saya nampak ialah ramai yang tak kuasai lagi pemfaktoran pemfaktoran dengan satu lagi sekejap. Okey, untuk soalan 3 contohnya soalan 3. Okey, tambah 2 darab K campur 4. Okey, yang ini asas awak kena kembangkan. Okey, ada kawan awak yang tak reti lagi kembangkan. Okey, tengok sini depan semua. Hello. Okey, tengok depan semua. Okey, untuk yang ini ada kawan awak yang tak boleh buat lagi. Jadi saya ajar lagi sekali untuk cara kembangkan. Ini asas dia. K campur 2 darab K campur 4. Okey, macam mana kita nak kembangkan? K darab K dulu. K darab K. Jadi K darab K kuasa 2. Lepas tu kedua kita darabkan K dengan 4. Dapat 4K. Lepas tu seterusnya kita darab apa lagi? Ni 2 darab K ni. So dia jadi 2K. Okey, last. 2 darab 4. 2 darab 4? 8. So, boleh tak? Okey, boleh tak? Macam mana nak simplifykan dia? Macam mana nak permudahkan? K kuasa 2 campur ni 6K. 4 tambah 2 6K tambah 8. So, ini jawapan dia. Boleh? Untuk yang ini, asas dia untuk kamu dah belajar waktu menengah rendah. Jadi yang ini, dalam topik ni memang banyak soalan yang macam ni. Dengan soalan yang untuk faktorkan. Jadi, kamu kena banyak berlatih soalan yang macam ni. Kembangkan dengan satu lagi soalan faktorkan, pemfaktoran. Okey, contoh soalan 5 saya bagi. Saya tunjuk lagi sekali macam mana nak faktorkan 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 16 samakan dengan kosong. Okey, macam mana nak faktorkan ni? Awak dah nampak lah bentuk dia x kuasa 2. Ada bentuk x, ada bentuk nombor 1. 16x.
cari P. Cari P ya. Okey. Cari P yang soalan 10 ke? Okey, soalan 10 dia cakap dia dapat soalan ni. Ada soalan tak dekat awak? Ada kan? Soalan dia ada kat awak. Okey. Dia dah bagi punca. Punca dia 2 kan? Lepas tu dia bagi X kuasa 2 tambah PX tolak 18 sama dengan kosong. Okey. Apa yang awak faham? Punca ni sama dengan 2. X sama dengan 2. Boleh kat sini punca tu maksudnya X nilai X. Okey? Nilai X. Jadi apa awak kena buat X ni 2. Maksudnya awak kena masukkan 2 kuasa 2 campur P darab X. X tadi berapa? 2 tolak 18. Okey. Daripada sini awak dah boleh buat dah. Cari dah. Sana. 2 kuasa 2 4. Campur 2 darab P 2P tolak 18. Okey. Saya nak cari P. Ni dah simple dah ni. 4 tolak 18. So 2P 4 tolak 18 negatif 14. Pindah sini jadi 14. So P 14 bahagi 2. 14 bahagi 2 7. So jawapan dia akan dapat 7. Okey. Boleh Okey, last soalan. Dah dekat 1.20 dah. Okey, yang hisap tadi Okey, kita tengok yang hisap tadi. Okey, yang hisap tadi. Hisap nombor berapa? Nombor 8. Okey, dia cakap hisap berumur X. Okey. Apa soalan tu bagi awak tulis. Okey, ini maksudnya informasi dia lah. Apa soalan tu bagi awak tulis. Hisap berumur X tahun. Lepas tu dia cakap abang dia Fendi tadi dia cakap okey, jadi awak kena hati-hati. Hisyam berumur X tahun. Tapi dia cakap Hisyam X tahun. Apa dia cakap tadi? Mana jawapan dia? Soalan Hisyam tu 5 tahun lebih muda. Maksudnya abang dia tua 5 tahun lah. Kan? Betul tak? So X campurlah dengan 5. Ini umur Fendi, umur abang dia. Jadi kan boleh tahu? Boleh faham? Macam ni je tadi. Abang kan mestilah tambah 5 tahun. Dia nak cakap Hisyam tu berumur X 5 tahun lebih muda. Kan? Maksudnya Fendi tu 5 tahun lebih tua lah. Okay. So, sekarang kita dah dapat dah informasi ni. Kita catat informasi. Okay. Lepas tu apa dia cakap? Dia nak
dapat tak 3 dari 5. So, awak kena tengok X kali X kuasa 2. So, dapat 8 positif kali positif, positif. Positif kali negatif dapat negatif. Negatif, positif, negatif. Yang ni awak kena buat cepat. Okey, lepas tu X tolak 3 sama dengan kosong. Lepas tu X tambah 8 samakan dengan kosong. Dapatlah 3, satu lagi negatif 8. So daripada dua ni awak pilih yang positif. So positifnya X sama dengan 3. Betul? So Isya umurnya 3 tahun. Tu je. Cuma sekarang ni dalam bab ni awak kena cepatkan pengiraan. Okay. Alright. Kelas dah habis. Thank you. Okay. Untuk buku yang tadi nak berapa orang tadi?